Hui, persediaan The Real nak masuk hutan. Kami grup 6 ditugaskan untuk buat stretcher tempat nak angkat orang. Aduh. 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 Okay guys, jadi macam boleh tengok belakang gelap ni. Aku dengan budak-budak si sekolah ni nak buat aktiviti KLK lah. KLK tu apa? Kegiatan luar kuliah taksir perlu. Ni oleh itu follow aku. Nak tengok apa jadi KLK ni. Apa kita nak tengok lah. Jadi let's go. Peace lah Mak. Apa sampai tak kerti lah Mak. Persediaan yang wow. Persediaan Ada whistle. Whistle. Tambah ada 3 kuat. Kita ada kompas. Kompas. Ada ni pisau untuk kerap benda kecil-kecil lah. Yang kita bagi starter. Hui, persediaan The Real nak masuk hutan. Okay guys, kalau sejam perjalanan tak tahu apa berhenti. Tak tahu sampai dah. Agak-agak sampai dah. Sampai dah. Kita boleh nampak kami dengan sungai. Sungai ada perumahan kan? Oh. Mana sungainya? Alamak. Guys, yang mulut pasti kepala. Tapi mulut dah hilang lah. Ya mah. Dia tak larat tu. Dia nonchalant. Oh, Mr. Nonchalant lah. Oh, Mr. Nonchalant. Siapa nak nombor Fain nanti aku drop. Aku ada letak link apa bawah nanti aku ambil lah. Alamak. Maen. Apa Maen? Sekali aku send video ni nanti pandai-pandai letak lagu sedih. Info ni sampai dah ni. Okay, aku ni biasa tu. Nikit ni. Sikit lah. 200 meter lah. Oh, jom. Jom lah 300 meter. Sampai dah. 300 meter easy. Ya, Betul ya, easy. Easy. Tak bagi double. Dah start kacik lah. Anaknya Abah Ahin. Mau potong straight ke sengit? Sengit kan? Baru kita masing-masing. Buat baca Raik. Buat je. Video. Gila ada. Boleh JJ lah. Kami dah berjaya terbang buluh. Ni hasil dia. Oh, Dani paling banyak buat kerja. Oh, dengan Miangnya, dengan Rais tangan berdarah tu depa depan. Jadi kita tak tahu buluh ni nak guna untuk apa kan. Dengar kata macam guna untuk gadget. Jadi jom kita tengok apa nak Eri. Ni tentu kau Ali ni buat pula dia. Potong bawah. Potong bawah. Hari ni kami memasak. Potongkan
bawang untuk Aiman. Aduh, yang ni aku edit. Weh, hang gerak-gerak si tangan kita dekat lah. kaca tu mana boleh gerak sikit jalan. Aduh, tak ni muka aku tu, ni muka aku. Ya nak. Ni. Aiman tak kena patah bawang. Aku yang duduk. Mana perut hang seorang? Fikir secara logika. Kalau telur habis ni lagi sedap daripada tebal. Asal kekok weh. Buat sikit. Apa? Aku lupa duk lama tak masuk dapur. Last potong bawang ni. Potong bawang. Jangan tak dulu. Guys, Aiman dengan rasa besar-besar tu. Aku pun tahu weh. Rasa besar-besar tu. Depa punya gigi. Mana? Oh ni anak punya bawah sangat ni. Okey dah. Syakir nak masak tengok depa ni ri. Dia mau duduk sini lah. Kau lah bangun, dia mau duduk situ sama. Hai. Hari ni Aduh, janganlah break the fourth wall. Ngeruh. Jadi kalau aku gagal ni, aku sanding. Kena bahan ni. record. Ayahlah pressure sini. Hari ni Syakir masak telur dadah untuk kumpulan dia. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain. Ini chef Kamisa daripada Sabah buat sardin. Ini adalah muka-muka lapar. Kita nak cari tengah. Kamisa, makan ni ada tak cara tak kotorkan tangan tak? Macam mana? Dia bagi sikit. Mana? Campur Sabah sini. Terkejut tau. Oi. Fake. Hampa beli. Serius. Serius. Aku dengki. Okey dah, guys. Meh. Kita dapat masuk. Nah, sardin dengan dia. Tak tahu nak tersurvive tak survive. Tapi survive lah. Dan yang view. Okay, sekarang ni kita mesti untuk buat gadget. Sekarang gadget yang kita nak buat adalah garpu apa ni? Garpu. Anak pemanggang. Tengok proses dah. Let's go. Kau tengok dah nak jadi bro sudah aku. Balik aku jadi dengan sudut ni sial. Jadilah APM guys. Kait bulu pun pakai pisau DIY berapa belas ringgit lah. DIY RM2.40. Dapat buat sudut bro. Nampak tak? Boleh jual. Hasil kerja saya. Elok lah potongan. Letak ayam ikan sekejap lagi nak panggang. Nefik sudu dah. Hasil kerja saya ni. Ni Meja guys. boleh tengok meja kita orang. Meja. Fancy. Paling fancy lah. Dek, meja tak dapat siap. Oh, ni selamat siap. Dah biar aktiviti gadget. Sekarang tengah nak panaskan. Panaskan api. Lepas tu Next lot kita akan mandi-manda. kita akan mana-mana. Kita akan berkotor sama-sama. Pastikan pakai baju yang tak ada logo YouTube lah. Aku dah agak dah. Okay guys, ni akan main ayak. Slot main ayak. Pukul berapa ni? Pukul 5.40. Kami akan main ayak. Tapi yang dahsyatnya yang sempoi lah. Tengok baju kami. Matching. Idea from me. Matching. Tengok. Loh. Boleh tengok. Nak lari ke? Lari ayak. Oh, ni tak lari ayak. Akan dapat pelari-pelari dalam air lagi. Pelari-pelari dalam ayak. Lu marathon dengan ikan. Tapi tak apa. Norola ambil jaket sebab nak mandi-mandi. Kami meditasi. Awas aku nak nampak. Okay guys. Nak berlari sebenarnya. Berlari pakai life jacket. Ui, jadi bukan. Saya dah sangat ni. Nak berlari kena ada life jacket supaya kalau jatuh at least boleh bounce back supaya sambung lari. Jadi okay guys, kan lepas mandi main ayak kan, unfortunately tak lama
sebab hujan. So aktiviti banyak dibatalkan, ubah. Lepas tu banyak setengah orang akan masuk. Betul tak Meh? Deh. So sekarang ni kita just aktiviti sendiri-sendiri. So kita tunggu diorang masak je dulu. Dan sebentar tu kita tunggu isyak lah. Sebab makan pun pukul 9. Betul. Syahida. Hampa kalau nak makan, hampa jangan pandang rupa. Okey. Hampa pandang rasa lebih sana. Rasa. Hampa tengok yang lain. Tadi ada sedap kan? Tak biasa. Jangan pandang. Korang kalau rasa tak sedap, rupa pun tak sedap. Yang makan. Kata-kata Share Pak pula, share Pak. Ikan kita. Ha? Tengok rupa ikan Tak ada secret menu kan? secret menu. Tak lagi nak tengok kat atas meja. Atas meja. Jadi menu ni dinamakan ikan sekat celalongkon. Ambil tengah. Ambil je lah tengah tu. Tolonglah ambil tengah tu. Aku bilang lah ambil je lah tengah tu. Ambil lah. Habis kata mak kena hilang. Dia tanya dengar pula cakap aku. Tanya jawab. Dalam tu dah. Kita lelaki semua sini. Alamak, wow. Ngam. Boleh. Kau boleh main Choose your menu. apa dia ni? Ikan dengan ayam Ikan celalongkon. Ikan kunyit. Ayam kunyit. Celak longkong. Oh, Ni ayam goreng ni tadi. ayam goreng oi. Ini yang enak apa? Ayam goreng 5 star. Okay guys, update pasal makan kan. Tadi dah syok lah dapat. Dah siap lah menu. Habis apa boleh buat? Aduh, group Amah problem lah. Tak apa. Kami yang masak semua ayam. Semua group 7 ke 6? 6 group dia semua masak. What a respect moment lah. What a respect lah. Capek bang. Dapat. Depan air gula. 15 minutes later. Menunggu lama kan. Sembang pukul 9. Oh, 11.30 weh baru dapat makan malam. How can we? How can? Oh, saya lepas lagi. Dah lah tengah lalok dah online dah baru makan. Yang hujung kemah tu bawah ni. Yang pertama kemah tu kata. Parike tu. Jadi jom lah jemput makan. Okay guys. Hari ni kita nak mukbang tekok ikan. Nak ketul ayam. Ni dah habiskan satu anak ayam. Mau nasi lagi. Jadi jom. Waiter can fill up my water. Thank you. Dah lah masak kunyit tu. Tak apa suka. Kunyit. Itu namanya kunyit. Oi, Itu kau rabas. oi. Kau in camera bro. Kau in focus. Pasal tu bila aku main. Ha, boleh kok. Asal aku ni tak boleh. Scale. Gay. Jadi kau kena jauh-jauh daripada Faiz. Kau suap kawan-kawan kau seorang-seorang. Astaga. Ya, ada kawan aku. Memang tak kata kecil dia. Iya. Allah kompon. Serabutnya tengok laki gini. What the heck? Ni namanya bonding tau tak? Kau kemah mana satu Bonding lah. Kemah depan kemah situ. Hei, budak-budak kecil pun pakai macam ni. Tak, apa yang apa nak geli? Betul apa? Hebat. Bukan geli, dia lutak weh. Dia macam dia laki. Kan. Kayak bungkus lah. Apa balik dia? Kira dok. Benda ni kalau bungkus aku bawa balik bilik 4 hari tu. Boleh makan. Wah, for the first time aku rindu dengan SME. Okay guys, itu saja mukbang kita. Jadi itu saja. Jumpa apa next slot. Let's go. See you again. Banyak Geo guys. Peta topografi. Tak tahu betul ke tak? Lepas kita belajar peta tadi kan. Sekarang kita nak pacak game untuk kita tengok. Jadi jumpa esok lah.
Setelah tidur, mana tidur? Puas tidur semalam. Wah, wah, wah. Kami dah sarap apa semua. Ni ada aktiviti kan. Ni lepas tu daripada tangga mak. Tangga mak. Ada Raid tu. Oi. How you get in here? Ha? I'm a magic portal. Oh, Magic Portal. Update. Pondok masih kokoh walaupun hujan dan dilanda ribut semalam. Bukan semalam, petang semalam. Ini membuktikan yang engineer dan juga konstruktor yang membuat pondok itu adalah sangat berbakat. Kami grup 6 ditugaskan untuk buat stretcher tempat nak angkat orang. Lepas tu ada semua berkumpul buat bunga api. Lepas tu buat penutup. Jadi setiap grup kena buat stretcher ni kami akan buat. Jadi jom tengok apa nak jadi. Let's go. Done by Sarjan Major. Belum tahu dia. On the way. Afternoon muda. Kerana hari ni Aiman nak Pastikan Aiman nak naik stretcher yang dia buat. kita dua buat. Oh, Sarah dengan Aiman buat. Langsung eksperimentalnya guys. R&D Baca Okay. Aduh. Aduh. Wih. Aduh deh. Untuk kelas berat 55 kg benda ni lepas. Jom kita try berat 7 berat bawah 90 kg. Let's go. Allah, berat 55 kg ni ah. Fail lah. Kena R&D lagi. Lagi. Okey, kena R&D lagi guys. Kami punya stretcher masih tak kukuh. Jadi, jom. Stay tune. Setelah R&D, kami menambah sedikit tali rafia di kain blackout untuk mengukuhkan lagi struktur dan kita akan menggunakan kelas heavyweight 90 kg untuk mencuba kita punya stretching. Jadi, mari kita tengok adakah kukuh atau tidak. Produk kami dah siap. Masa untuk kita tengok kelas heavyweight 90 kg. Oh, backup. Okay. Kita tengok kan. Aduh. Kasut. Jam aku butuh. Weh, kasut. Kasut. Pasal kasut. Hang kaki yang hijau sikit. Mana? Kaki. Kepala kat atas ke plekat. Kaki keluar lagi. Okey dah. Oh, fuck. Aduh. Ikut arahan saya. Kau angkat 1, 2, up. Apa yang kau ni? 1, 2, up. Siapa Weh, jatuh bodoh. Ama yakin pada safety Ama. Produk berjaya. Okey guys, heavyweight berjaya untuk Jadi pesakit macam mana stretcher kami? Jujur cakap, asal aku naik tadi ada something macam bergerak kat situ. Check sikit ada macam bergerak sikit. Tu, longgar. Tu. Okey, overall kukuh, yang bila goncang pun tak rasa apa. Okey. Semua je. Semua. Saya tambah refia kat sini. Boleh tak? Sebab yang tu longgar lagi. Baik. Feedback yang mantap. Terima kasih tuan. Mantap Kita akan menambahbaikan R&D. Customer tadi bagi feedback yang sini longgar. Jadi kita nak mengukuhkan lah. Ni customer baru. Sakit apa bang? Sakit ni. Oh, ingat sakit hati. Sakit hati tak boleh buat apa. Itu dia sakit. Ni dalam apa pembersihan. Memang membersihkan. Betapa survivalnya. Macam nak menanduk orang ah. Jadi semua masing-masing tengah mengemas sebab nak blur. Okey. Kita akan test satu-satu. Okey. Boleh ya? Boleh. Try dengan grup 6 dulu.
macam ni tu. Oh, sini. Sesuai atau tidak? Sesuai atau tak? Sesuai. Tak confident ni. Sesuai tak? Okey. Takat lah sampai group tadi 6 5 4 3. Yang ni paling sesuai. Kenapa kita sesuai? Dia kukuh. Saya try. Dan mangsa tu selesa. Nanti tu. Aiman TV. Saya rasa Aiman TV sangat best. Subscribe. Alhamdulillah KLK dah habis. Ya, tak meh. Setelah macam tadi yang boleh tahu, awal tu duduk kat apa, tempat aktiviti. Apa buat apa? Kemas apa semua. Tunggu api. Kita buat stretcher. And persiapan penutupan. penutup kami buat rostrum apa yang macam tempat orang bercakap tu. Yang tu satu. Lepas tu buat majlis penutup, ada meja Isyam, Ada meja, ada ketua jurulatih, ada Tuan Din jurulatih. Lepas tu bersiap tengok baju apa semua, makan. Lepas tu kemas apa patut. Lepas tu kita vlog balik pulang. Balik. Itu saja untuk vlog kali ni. Jadi itu saja vlog kali ni. Harap apa enjoy. Tak, kita ingat jadi awak apa pakai itu saja. Let's go.